Teknik cadangan yang tajuk rampasan peletakan jawatan dan ronteng semua. Rampasan peletakan jawatan dan ronteng semua ialah rampasan. Peletakan jawatan dan ronteng semuanya boleh membawa maksud kepada satu bentuk serangan balas, tindakan tidak bertanggungjawab atau gangguan terhadap sesuatu acara, tempat, organisasi dan bandar. Perbuatan seperti ini boleh menimbulkan masalah kepada orang ramai, pekerja, pelanggan, pihak pengurusan serta komuniti setempat. Ronteng pula boleh merujuk kepada perbuatan meninggalkan tanggungjawab, seperti ponting sekolah dan ponting kerja, atau dalam konteks lain, melakukan contengan dan vandalisme terhadap harta benda. Ponting sekolah dan ponting kerja bukanlah sesuatu yang memberi manfaat kerana seseorang boleh kehilangan peluang untuk belajar, bekerja, mendapatkan pengalaman dan membina masa depan yang lebih baik. Dalam suasana pekerjaan, pelanggan juga sepatutnya menghormati pekerja dan kru. Menghina, mengganggu, memaki atau merendahkan pekerja kerana perbuatan jahat adalah tidak wajar. Pekerja dan kru menjalankan tugas mereka untuk memberikan perkhidmatan kepada pelanggan dan memastikan operasi berjalan dengan baik. Sebarang masalah sepatutnya diselesaikan melalui perbincangan dengan pihak pengurusan, bukan melalui penghinaan atau gangguan. Antara contoh tingkah laku yang boleh menyebabkan kerosakan kepada komuniti ialah ponting, vandalisme, gangsterisme, penyalahgunaan dadah, tingkah laku seksual yang tidak bertanggungjawab, kerosakan harta benda, serta tindakan merampas atau mengganggu operasi sesebuah organisasi. Perbuatan yang melibatkan dadah, keganasan atau kerosakan harta benda juga boleh membawa akibat serius dan boleh melibatkan tindakan pihak berkuasa. Perbuatan ronteng atau ponting juga boleh dilakukan oleh seseorang secara bersendirian atau secara berkumpulan. Walaupun dilakukan oleh kumpulan, setiap individu tetap bertanggungjawab terhadap tindakan masing-masing. Jangan menjadikan rakan atau kumpulan sebagai alasan untuk melakukan sesuatu yang salah. Dalam bidang studio dan produksi video pula, kegagalan menyiapkan sesuatu projek bukan bermaksud seseorang perlu bertindak dengan cara yang merosakkan studio, peralatan atau hasil kerja orang lain. Malas, tidak hadir, tidak menyiapkan tugasan atau meninggalkan projek tanpa alasan yang munasabah boleh menjejaskan keseluruhan pasukan. Sebaliknya, masalah kerja hendaklah dibincangkan dengan penyelia, pengurus atau ahli pasukan supaya penyelesaian dapat dicari. Kesimpulannya, serangan balas, rampasan, vandalisme, ponting, gangsterisme dan tindakan merosakkan harta benda bukanlah jalan penyelesaian. Setiap orang perlu menjaga disiplin, menghormati pekerja dan pelanggan, menjaga kemudahan awam, serta bertanggungjawab terhadap tugas masing-masing. Jika berlaku masalah dalam acara, sekolah, tempat kerja, studio video atau komuniti, gunakan cara yang aman dan bertanggungjawab untuk menyelesaikannya. Jangan biarkan tindakan seorang atau sekumpulan kecil orang menyebabkan kerosakan kepada seluruh komuniti. Tanggungjawab, disiplin, hormat menghormati dan kerjasama adalah lebih penting untuk memastikan sesuatu acara, tempat kerja, studio dan bandar dapat terus berjalan dengan baik. Parlimen berkata mahkamah selesai rayuan dari semua. Kesiasatan mengikut Seksyen 80, C, Akta Senjata 1960, Akta-Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Pengangkutan Jalan 1987 dan Akta Kerja 1955, hukuman penjara 2 tahun atau denda dan kedua-duanya sekali. Serangan permainan video bunuh diri. Serangan dalam permainan video ini menggambarkan aksi berbahaya seperti letupan, kehilangan kawalan dan kemalangan yang menyebabkan kematian. Ceritanya mengambil latar inspirasi daripada konflik sejarah, termasuk Intifada Kedua pada tahun 2000. 的介绍上后，属于所有其实令我原谅你个人，在是里定，我希望个人如有。今天的目的地你们对我的会也感到你就。我导演一些人教是一些里有的人，我想爱基督教去佛教
我是人今天是发迹，已经并说攻击消息，王冠亮米其林是有意思我的意思，是很好我先讲理，所以注意会连下下的心所必须就理Hamasi dan wama sai malucia si yaho siang mi shong kuarin wujudana wato sila di tiada siada toha itu nuan dia tu dia ho haping是从发展的中汉的小孩是被精神的患上很重要性，也是有生活的，谢谢。我是上海的我的小孩，我很多大家小孩到的小孩到的等，小孩的，是谢谢。Dalam permainan, pengganas boleh melanggar orang atau mengalami kemalangan akibat kehilangan kawalan oleh alat permainan. Kes tersebut digambarkan sebagai bahan fiksyen dan siasatan tertakluk kepada undang-undang yang berkaitan. Kesiasatan mengikut Seksyen 80C Akta Senjata 1960, Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Angkatan Tentera 1972 dan Akta Pengangkutan Jalan 1987. Hukuman penjara 2 tahun atau denda keduanya sekali. Punca dan pengaruh yang berbahaya. Antara punca dan pengaruh yang boleh membawa kepada kes berbahaya ialah kemalangan langgar dan kemalangan maut, kecuaian atau kehilangan kawalan boleh menyebabkan kecederaan dan kematian. Ketagihan diabetes, pengambilan gula secara berlebihan boleh menjejaskan kesihatan. Ketagihan darah, perkara berkaitan darah gula seperti dadah di heroin, boleh menghapuskan heroin dan hapuskan dadah. Darah yang berbahaya perlu dielakkan dan mendapatkan bantuan yang sesuai. Permainan video ganas, kandungan ganas boleh memberi pengaruh negatif jika tidak dikawal. Buli dan kemarahan, pergaduhan boleh menyebabkan kecederaan serius atau kematian di kawasan MAS di MITC. Akhir sekali, rali haram dan perlumbaan haram. Rali haram dan lumba haram di jalan raya merupakan perbuatan yang sangat berbahaya. Perbuatan ini boleh menyebabkan pelanggan awam dan orang awam yang tidak bersalah terlibat dalam kemalangan, mengalami kecederaan, atau kehilangan nyawa. Rali haram dan lumba haram, terutama yang melibatkan motosikal pada waktu malam, boleh mengancam keselamatan orang ramai di bandar, hutan, kampung dan kawasan bandar moden. Keadaan tersebut juga boleh menimbulkan ketakutan serta membahayakan pengguna jalan raya yang lain. Jika berlaku kemalangan, kesan seperti kerosakan, kecederaan dan darah boleh menjadi punca keadaan menjadi semakin serius. Oleh itu, jangan menyertai atau menggalakkan rali haram dan lumba haram. Sebarang kejadian berbahaya hendaklah dilaporkan kepada pihak berkuasa dan jangan cuba menghampiri tempat kejadian untuk merakam video. Akhir sekali, utamakan keselamatan diri dan orang awam. Elakkan lumba haram dan rali haram di jalan raya. Why rally motorcycle and race motorcycle to almost side to murder people, customer Malays? With it, I don't believe they go over to her feel or want to feel wrong. Whatever the what the fuck is it off there? Claude, shut the fuck up, please tell them what I'm talking about. That's my role and rally to make the fellas Malays destroy and for the fellas and the fellas ever do it to a race and like the fellas ever Malays better destroy them and I fucking in the eye for the I'm sorry I will be impossible. Oh please. No, I don't want you. I'm in the fire. Get out!
Kesalahan perlumbaan haram dan rali haram yang menyebabkan seseorang dituduh di mahkamah hendaklah disiasat berdasarkan undang-undang yang berkaitan. Antara undang-undang yang disebut ialah Seksyen 90C Akta Senjata 1960, Akta Kawalan Bekalan 1961, Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 serta Akta Pengangkutan Jalan 1987. Jika seseorang didapati bersalah, hukuman bergantung kepada seksyen pertuduhan dan keputusan mahkamah. Hukuman boleh melibatkan denda, penjara atau kedua-duanya sekali. Oleh itu, perlumbaan haram dan rali haram di jalan raya perlu dielakkan kerana boleh membahayakan nyawa pelumba, penumpang dan orang awam. Keselamatan pengguna jalan raya hendaklah menjadi keutamaan. Sebarang perlumbaan atau aktiviti berbahaya di jalan raya hendaklah dihentikan dan dilaporkan kepada pihak berkuasa.